nampak kita orang baik, nampak kita jadi wakil rakyat, nampak kita jadi DO, nampak kita jadi ketua polis, nampak tu macam orang baik. Mana boleh kita jadi wakil rakyat kalau orang jahat? Tetapi dalamnya perangai hudu. Mana boleh jadi ketua polis, jadi ketua kerajaan, jadi ketua negara kalau kita jahat? Tapi dengan sebab di luar tu nampak comel, tu kata baik, pakaian bagus, orang hormat, orang tabik, atas kepala baru kita ni ada bintang, ada entah apa, ada bulan, ada bintang apa semua sekali. Jadi benda-benda begini Allah Ta'ala minta pada kita bahawa bila nampak harta jangan ingat benda ni nikmat saja. Kena anggap dia ni fitnah, cobaan. Allah nak coba aku dengan harta, halal ke haram. Allah nak coba aku dengan perempuan, nikah ke zina. Allah nak coba aku dengan laki-laki, nak tahu suami ke ataupun apa namanya, apa semua sekali. Ini benda-benda begini kena ada dalam kepala kita bahawa sebab sebanyak mana yang ada depan kita ni fitnah, dugaan.